Okey, so sekarang ni kita dah tengok sejarah jadual berkala unsur dan kita dah tengok macam mana kita nak bezakan antara kumpulan dan kala. So sekarang ni video ni sementara saya try nak masuk login saya punya, bukan login lah, nak try. Dah masuk dah. Okey, now kita nak tengok apa trend, okey, ataupun apa perubahan, okey, bila menuruni kumpulan, okey, daripada dua segi. Satu adalah daripada segi sifat fizik dan sifat kimia, dan apa yang akan berlaku bila merentasi kala. Tapi yang merentasi kala ni saya tak cerita sekarang. Okey, saya akan sekalikan dengan unsur kumpulan tiga, unsur kala tiga nanti. So now, okey, kita nak cerita tentang trend. Okey, apabila menuruni kumpulan. Okey, apabila menuruni kumpulan. Okey, apabila menuruni kumpulan. Okey, tak kisahlah kumpulan apa. Okey, tak kisahlah kumpulan apa asalkan dia menuruni kumpulan. So now, apabila menuruni kumpulan, kita first, sekarang ni kita tengok sifat kimia sahaja dulu. Okey, ingat kita nak tengok sifat kimia sahaja dulu. Okey, kita tengok sifat kimia sahaja. So sekarang ni saya nak awak bezakan antara dua. Satu adalah logam dan lagi satu adalah bukan logam. Okey, dalam silibus awak yang logam awak cuma belajar kumpulan 1 dan yang bukan logam awak cuma belajar kumpulan 17 dengan 18. Okey, so logam dengan bukan logam. So sekarang saya mulakan dengan logam. Untuk logam kita akan ceritakan dia punya kereaktifan. Okey, so now macam mana cara nak ingat dia punya flow? Okey, ingat dia punya susunan adalah saya nak awak hafal. Okey, Raja Daniel. Okey, Sukaderma. Okey, yang ini untuk logam. Raja Daniel Sukaderma. Okey, ingat logam dia Sukaderma untuk jadikan charge positif. Okey, Raja Daniel Sukaderma. Derma apa? Derma elektron lah. Okey, kena ingat ni sampai form 5 pun awak akan guna ni. Okey, logam dia Sukaderma. So, Raja Daniel Sukaderma. Okey, itu untuk logam. Untuk bukan logam, still Raja Daniel tapi lain sikit. Raja Daniel sangat menarik. Okey, Raja Daniel sangat menarik. Okey, so apa perbezaan dia? What is Ra, what is Ja, apa Daniel, apa Suka, bla bla. So Ra adalah untuk reaktif. Okey, ataupun yang ayat penuh dia kereaktifan. Saya tulis reaktifan je lah, nanti awak tambah kereaktifan. Okey, Ja adalah untuk jarak elektron valence. Okey, dengan nukleus. Muat lagi tak? Dengan nukleus. Okey. Daniel, awak ingat daya tarikan. Daya tarikan apa? Daya tarikan antara elektron valence dengan nukleus lah. Okey, daya tarikan dan suka derma. Okey, maksudnya semakin mudah untuk dia derma. Semakin mudah untuk dia derma. Derma apa? Derma elektron. Semakin mudah derma elektron. Okey, yang untuk bukan logam pun sama juga. Okey, Raja Daniel sangat menarik. Tapi, okey, yang sama cuma yang ni. Raja Daniel ni je. Okey, saya copy, saya pastekan kat sini. Okey. Okey, sama juga. Ra untuk kereaktifan, Ja untuk jarak elektron valence dengan nukleus, D Daniel untuk daya tarikan sangat menarik. Okey. Maksudnya dia sukar untuk tarik elektron. Yang bawah ni je lain. Yang ini mudah derma elektron. Yang lagi satu sukar untuk tarik elektron. Okey. So, bila logam, okey, logam, dia semakin mudah untuk derma elektron. Okey. Okey, so dia nak keluar. Macam saya kata, dia nak keluar daripada dia punya rumah sendiri. So, nampak dia aktif lah. Dia jenis yang tak sabar. Dia tak sabar nak keluar daripada rumah dia. Okey, semakin mudah derma elektron. Dia tak sabar nak keluar daripada rumah dia. So, maksudnya kereaktifan ni awak buat meningkat. Okey, meningkat. Untuk yang bukan logam ni pula, okey, sangat menarik, sukar untuk tarik elektron. Okey, dia tak aktif macam yang tadi. Dia susah nak tarik elektron. So, bila dia susah nak tarik elektron, kereaktifan ni awak buat berkurang.
Okey, berkurang ataupun menurun lah. Okey, kereaktifan dia berkurang, kereaktifan dia menurun. Okey, logam menaik, okey. Bukan logam dia menurun. Okey, jarak elektron valens dengan nukleus dan juga daya tarikan untuk kedua-dua ni awak buat sama. Naik dan turun. Naik dan turun. Okey. Naik dan turun. Okey, naik dan turun. So, dah settle untuk sifat kimia menuruni kumpulan. Okey, so dalam exam kalau dia minta trend menuruni kumpulan ataupun dia minta cerita tentang kereaktifan. Okey, kalau awak cerita 4 benda ni pun at least sebenarnya awak dah dapat markah. Okey, kalau nak detail, kena cerita lagi detail lah. Contohnya kalau untuk kumpulan 1 awak kena cerita tentang ikatan logam dia. Okey, ataupun untuk bukan logam tu awak kena cerita tentang jejari-jejari semua tu. Okey, itu tambahan. Tapi kalau awak tak hafal sangat, awak hafal 4 benda ni je. Okey, untuk logam 4 benda ni Raja, Daniel, Sukaderma. Atau untuk bukan logam ni awak hafal Raja, Daniel sangat menarik. At least awak dah dapat markah. Okey, saya tak boleh nak kata berapa markah awak dapat sebab saya pun tak sure, saya bukan penanda. Okey, tapi awak boleh dapat markah. Because the point, okey, bukan the point. The points are there. Okey, awak cerita tentang kereaktifan meningkat mengurang, okey, jarak elektron valence, okey, and then dia suka derma ke suka tarik and so on. Should be dah dapat jawapan. Okey, ini sifat kimia. Okay, now kita nak bergerak kepada sifat fizik. Okay, so sebenarnya apa yang saya terangkan ini ialah general saja, generalization saja. Okay, so kalau generalization dapat markah lah, tapi tak banyak lah. Okay, tak banyak as specific macam markah ikut awak punya soalan dan juga unsur kumpulan-kumpulan tersebut. Okey,